Kalau anda nak cari kereta yang besar, yang rugged tetapi premium features, ini dia Denza B8. Okey, Denza B8 baru saja dilancarkan di Malaysia. Ia datang dengan dua varian premium 6-seater bernilai RM518,800 Malaysia dan varian dynamic 7-seater RM458,800 Malaysia. Dari segi powertrain, dua-dua varian sama sahaja jenis PHEV. Enjin berkapasiti 2 liter turbo yang menghasilkan 197 PS dan 350 Nm torque. Dua motor elektrik, yang depan menjana 272 PS dan 360 Nm torque, manakala yang belakang menghasilkan 408 PS dan 400 Nm torque. Combined power output ialah 578 PS dan 760 Nm torque. Bateri dia bateri BYD Blade bersaiz 36.9 kWh, pure electric range 115 km, combined range dia pula 1040 km. Dimensinya boleh nampak memang panjang, lebar dan tinggi. Lagi-lagi jarak kelegaan tanah dia 750 mm. Boleh naik sebanyak 890 mm sebab ia dilengkapi dengan DISAS-P Intelligent Hydraulic Body Control System. Desain luaran memang gagah perkasa, lampu depan jenis automatic LED projector, desain ala sayap kapal angkasa. Lampu belakang pun jenis LED ala busa kapal angkasa juga. Door handle dia jenis flush in, timbul bila unlock pintu. Pintu dia sendiri ada feature soft close. Keempat-empat saiz tayar 275/55R20 brand Michelin model Pilot Sport EV. Dalaman dia pula memang premium. Skrin infotainment bersaiz 17.3 inci dengan sambungan Apple CarPlay dan Android Auto. Skrin meter cluster dia bersaiz 12.3 inci, bukan satu tetapi dua 50W key wireless charger. Upholstery dalaman ada dua pilihan warna, Jasper Brown dan Onyx Black. Kerusi pemandu ada pelarasan bermotor 8 hala. Kerusi bahagian penumpang depan pula ada pelarasan bermotor 6 hala. Kedua-dua kerusi depan ada pelarasan lambar 4 hala dan fungsi urut, memory dan juga ventilasi. Ada juga speaker pada kedua-dua headrest bahagian depan sebab Denza B8 ni dilengkapi dengan sistem audio 18 speaker dari brand Daviale. Santar arest depan pun ada fridge suhu serendah -6 darjah Celsius. Pada bahagian second row pula baru ada perbezaan yang ketara. Varian premium 6-seater ada dua captain chair mempunyai pelarasan 4 hala bersama fungsi urut dan ventilasi, manakala varian dynamic 7-seater ada kerusi bench boleh dilipat secara bermotor 60-40. Pergi pada third row pula dah sama balik antara dua-dua varian, boleh dilipat secara bermotor 50-50. Di boot belakang ruangan agak terhad sedikit, berkapasiti 147 liter sahaja, tetapi boleh menjadi sebesar 633 liter apabila kerusi third row dilipat. Pintu boot belakang malang sekali, bukan jenis power tailgate. Dia ada butang lah untuk buka tapi kena tarik secara manual. Tayar spare pula dekat belakang tu, saiz penuh. Dari segi keselamatan tu memang komplit lah. Ada ADAS yang merangkumi Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Cross Traffic Alert dan sebagainya. Jadi Denza B8 memang rugged dan premium, tetapi dengan harga yang bermula dari RM458,800 Malaysia, berbala ke tidak? Apa kata anda?